Tahun lepas saya pergi ke Guinea Conakry buat korban di sana, dan kebetulan kampung ataupun kawasan yang saya pergi itu adalah Misamana. Misamana macam itulah sebutan dia. Saya pergi dan di Misamana ni dia ada gold mine, dia ada lombong emas. Besar lombong emas. Lombong emas yang baru dijumpai oleh seorang pemuda. Pemuda tu dah kaya dah. Kaya raya pemuda tu. Sebab dia jumpa, so dia makan komisen je lah. Jadi dia bagi tahu orang kampung melombong emas apa semua tu, so dia dapat hasil daripada itulah. Tapi saya berpeluang dibawa saya pergi ke gold mine tu, tengok okay, orang kata banyak emas. Jalan tersepak emas. Macam itulah. Kalau hujan lagi nampak dia punya merelit emas tu kan. Atas tanah apa semua. Tapi kita tak adalah, saya minta juga kata boleh tak saya nak beli. Dia gelak-gelak macam tu kan. Tapi memang kita sebenarnya tak berani pun nak beli sebab kita nak kena study dulu, boleh tak nak bawa balik kan. Yalah. Nak bawa balik emas, nak bawa balik boleh ataupun tak. Takut kena tahan ke apa ke kan, walaupun 1 gram ke walaupun sikit ke, tiba-tiba dia kata ini kualiti ataupun emas ini gini punya, ini tempatan dia punya, awak tak boleh nak bawa balik suka-suka. Kan lain isu pula kan. Jadi kita pun tak adalah ambil. Cuma kita kongsi ambil pengalaman di situ. Memang ada beberapa negara di belah-belah Afrika, benua Afrika Barat, mereka ada banyak gold mine.